Memang semua maklum, Trump ni semua orang tahu bahawa kaki gaduh, kaki ugut orang, tak kira siapa, pemimpin dunia ke, orang biasa awam, memang dia perangai macam tu. Terkini dia bergaduh dengan wartawan daripada Australia yang bertanyakan kepada Trump banyak bagaimana Trump telah menjadi kaya pada ketika ini sejak menjadi presiden. Trump marah kerana itu soalan tak bagus. Awak seorang wartawan yang tidak baik. A very bad reporter. I will be meeting with Albanese lepas ni, dia kata, iaitu Perdana Menteri Australia, dan saya akan adukan perangai awak ni kepada Albanese, iaitu dikatakan Trump. Dan memang betul, Trump telah menjadi kaya raya. Kita ambil contoh yang mudah lah. Di mana dasar luar dengan kekayaan Trump itu untuk dikautkan oleh Trump, keluarga Trump itu digunakan, iaitu Bitcoin dengan UAE ataupun golf course di Scotland yang mempamerkan dasar luar Amerika itu dicampur adukkan dengan bagaimana Trump nak kaut keuntungan kekayaan bagi keluarganya. Bijak Trump ni.